Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video BBM bagi subjek Matematik tahun 3 bab 3 pecahan. Ini merupakan ahli kumpulan 9 yang terdiri daripada 4 orang ahli. Untuk melancarkan proses PDP, kami telah menggunakan beberapa set bahan bantu mengajar. Bagi set induksi, pengenalan kepada pecahan. Guru memulakan set induksi dengan menunjukkan belon pelbagai warna kepada murid-murid. Guru meminta murid mengira belon bersama-sama. Guru menyatakan terdapat 5 belon oranye, 4 belon hitam dan 5 belon biru. Guru menerangkan kepada murid bahawa bilangan belon yang dikira boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Guru mengaitkan aktiviti yang dilakukan dengan pembelajaran hari ini. Kemudian, guru beralih kepada topik yang akan dipelajari pada hari ini. Langkah 1, paparan multimedia PowerPoint. Guru memaparkan slaid berkaitan tajuk yang akan dipelajari hari ini. Guru meminta murid untuk memberi perhatian kepada slaid yang dipaparkan sambil mendengar penerangan yang diberi oleh guru. Selepas itu, guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai pecahan yang terdapat pada slaid paparan. Seterusnya, untuk langkah kedua, aktiviti roda pecahan dijalankan. Langkah untuk bermain roda pecahan ialah guru akan memilih murid secara rawak. Murid yang terpilih perlu pergi ke hadapan untuk mengambil satu sampul surat yang mengandungi soalan. Seterusnya, murid perlu membuka sampul surat tersebut dan perlu menjawab soalan yang diberikan. Sampul surat yang telah dipilih akan dikeluarkan oleh guru dan guru mengulang langkah yang sama kepada murid seterusnya. Kita teruskan dengan melihat cara menyediakan roda pecahan dan cara bermain roda pecahan. Cikgu perlu memilih murid secara rawak. Contohnya yang bernama Ali. Ali perlu memilih satu sampul surat yang dia nak. Ali perlu buka sampul surat dan baca soalan yang diberikan. Ali menunjukkan satu soalan yang dipilih dalam sampul surat dan menampal pada papan hitam. Ali perlu memutarkan roda pecahan berdasarkan soalan yang diberikan. Adakah betul? Jika betul, berikan tepukan untuk Ali. Setelah selesai bermain aktiviti roda pecahan, guru meneruskan sesi pembelajaran dengan langkah yang ketiga iaitu aktiviti kuis atas talian. Guru mencipta kuis atas talian menggunakan aplikasi WordWall. Guru membentuk 6 kumpulan yang bilangan ahli seramai 6 orang menggunakan aplikasi Group Generator. Setiap kumpulan tampil ke hadapan kelas untuk menjawab soalan kuis secara berkumpulan. Kita teruskan dengan melihat soalan kuis yang dijawab oleh murid-murid.
terakhir sekali ialah penutup. Rumusan pembelajaran melalui video YouTube dan lembaran kerja. Guru memainkan video YouTube untuk merumuskan pembelajaran pada hari ini. Guru bertanyakan kepada murid, apakah yang kita telah pelajari hari ini? Guru merumuskan tentang topik yang diajar dan membuka ruang kepada murid untuk bertanya soalan. Telah disertakan pautan kepada video YouTube yang dimainkan. Pada akhir kelas, guru juga memberikan lembaran kerja kepada murid untuk disiapkan di rumah dan dihantar pada kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.